Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuat bunyi itu, macam tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bunyi itu macam 25,000 orang, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Surah Al-Anbiya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik. Surah Al-Qalam. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Kami telah mengutuskan engkau Muhammad sebagai penyaksi, membawa khabar berita gembira dan menakutkan manusia, dan mengajak manusia dengan izin Allah. Surah Al-Ahzab. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada yang berbahagia, pengacara majlis kita pada malam ini, yang saya nampak lebih kemas daripada penceramah. Menceramah sekadar berjubah dengan berkopiah, berselipar, tapi pengusi kita dengan bersamping, bersongkok. Jadi patut dialah penceramah, saya pengusi. Sebab sempat sembang tadi dengan pengusi, dia kata pernah lihat saya di kempas kabinet. Salah orang kot, ya. Berbahagia Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Taman Tampoi Indah, yang telah mengundang saya semenjak sebulan 2 yang lepas lagi, hampir 2 bulan lepas saya Tuan Haji. Rupa-rupanya beliau lama di Kuala Lumpur, ya. Berbahagia Wakil yang berhormat Ahli Parlimen Pulai, berbahagia Wakil yang berhormat Adun Kempas, berbahagia Wakil Tun Ahli Majlis Badar Johor Baru, dihormati seluruh pimpinan masyarakat, tokoh kampung Tampoi, yang berbahagia Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru
para ustaz dan alim ulama yang hadir pada malam ini, seterusnya yang dihormati tuan-tuan imam, seterusnya yang saya kasihi seluruh kehadiran pada malam ini, para jamaah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izin Allah, dalam suasana cukup tenang, dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa, cuaca yang cukup indah, di dataran yang cukup terbuka, lapang kawasannya, ditambahan pula dengan suasana kemah yang penuh. Kiri kanan saya pada malam ini, yang saya yakin kehadiran malam ini tak kurang, tak lebih sekitar 25,000 orang. Masuk kereta-kereta ketiga sekali lah, lampu-lampu yang gemerit ketiga sekali. Alhamdulillah. Saya, tuan-tuan, di Johor ini dalam setahun saya kira setiap tahun lah tak kurang daripada 2-30 kali hadir ke Johor. Tidak di kawasan JB Air Hitam, tak kawasan Air Hitam Keluar, tak kawasan Keluar kawasan Skudai, tak Skudai Batu Pahat, Segamat, dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Betul, tuan-tuan, saya dalam tempoh bulan 2 ni saja, dan masuk besok 1 bulan 3, sudah 4 kali turun ke Johor. Terakhir minggu lepas 18 bulan di Felda, layang-layang, Bukit Sentosa, tak ingat saya, tapi Felda layang-layang. Pagi, sebelah pagi, dan pagi tu kemahnya saya ingat tak banyak mana, sekitar 20 kemah kot, penuh. 5 ekor lembu tumbang. Makmur, tuan-tuan semua. Dari penghujung bulan 3 ni pun saya ada di Johor, di Johor Bahru dan Skudai. 27, 26 bulan 3, 4 bulan 4 di Batu Pahat. Sekian dimaklumkan. Ada lagi tu, cuma itulah sekadar sebut. Nak ceritanya, Johor suasana negeri yang begitu sekali makmur dari sudut program agama. Saya duduk berjelajah seluruh negara, tuan, tak jumpa sambut maulid hingga ke bulan Rejab, dekat dengan Syaban, masuk Ramadan dekat Johor. Belah-belah utara, belah-belah negeri pantai timur, setakat Rabiul Awal habis tak ada ceramah dah maulid. Tuan-tuan di Johor, insya-Allah, ini merupakan petanda orang Johor adalah orang yang suka dengan ceramah, suka hadir program agama, dan buktinya malam ini, inilah kehadirannya. Saya bangga dan seronok. Pemanduan kereta tadi dalam sekitar 3 jam setengah, hampir 4 jam tadi, saya kira berbaloi lah kalau saya malam ini berceramah pada tuan-tuan dalam kadar yang tidaklah panjang sangat. Kita tamatkan ceramah malam ini sekitar pukul 1:30 cukuplah. Boleh tuan-tuan, 1:30? Duduklah tuan-tuan, saya nak balik pukul 10 malam. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Dalam semangat kita nak meraihkan sambutan yang kita namakan Maulid Nabi ni, tuan-tuan, inilah kekuatan kita sebenarnya. Kekuatan kita nampak
Kehadiran tuan-tuan di masjid, di surau, tempat program semacam ini menandakan kekuatan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh hidup suasana macam ini. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita serasi-serasikan, yang dah kukuh kita perkukuhkan, yang renggang kita cuba satukan kembali. Itu yang kita harapkan. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan, kita tak ada masa nak bermasa muka, tak ada masa nak berdendam, tak ada masa nak berdengki. Tak ada masa. Yang kita ada sekadar masa yang berbaki, bagaimana kita nak eratkan hubungan supaya Nabi kenal kita di padang mahsyar nanti. Tak Nabi bencikan kita, Nabi tak kenal, Nabi kenal kita. Itu kita kena fikirkan. Sebab Nabi SAW, tuan-tuan, ketika Nabi berada dalam keadaan di hujung-hujung usia baginda, maknanya keadaan Nabi dah hampir nak wafat. Ketika Nabi bersama para sahabat, Nabi tengok muka para sahabat. Lalu kata Nabi, sabda Nabi SAW, inna asyaddan nasi hubban min ummati hum ya'tuna ba'di. Sabda Nabi yang bermaksud, sesungguhnya orang yang aku paling kasih, paling sayang, paling cinta ialah mereka yang datang selepas aku wafat. Aku sayang kepada mereka. Siapa tuan-tuan? Orang yang datang, yang hidup selepas Nabi wafat. Lepas aku tidak ada, aku sayang kepada mereka. Asyaddan nasi hubban. Tengok, Nabi sebut aku paling sayang kepada umat aku yang datang kemudian. Kita, sebab kita ni tak pernah terserempak dengan Nabi kot. Ada jumpa Nabi di tampoi? Tak ada lah. Tak ada, tuan-tuan. Tapi Nabi sebut aku paling kasihkan mereka yang datang lepas aku wafat. Sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, bila Nabi kata macam tu, ada yang seolah-olahnya tersentak. Dalam bahasa orang Kelantan, jadi nana, bukan nona, nana. Saya orang Kelantan, muka macam Myanmar, tak Kelantan. Sahabat rasa macam termengu, tak boleh kata apa, tersentak. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata aku paling kasih orang yang datang lepas aku mati. Sedangkan sahabat Nabi depan Rasulullah, makan bersama, salat bersama, duduk sekampung, duduk senegara, tengok hari-hari, minum bersama. Kalau ibaratnya minum teh tarik bersama, ujian bersama. Tiba-tiba Nabi kata aku sayangkan orang yang datang kemudian selepas aku mati. Sahabat Nabi pun akhirnya berkata kepada ya Rasulullah, kami macam mana Rasulullah? Kami lagu mana? Tak sayangkan kami ke Rasulullah, sedang kami bersama kamu. Nabi kata, sahabatku, aku sayangkan kamu, segala-galanya aku sayangkan kamu, sebab kamu bersama aku. Saat aku susah, kamu bersama aku. Aku dihentam, engkaulah bersama aku. Aku dalam ketenangan, kamulah bersama aku. Aku di Mekah, kamu dengan aku. Aku di Madinah, sama aku. Kita bersama, aku sayang kepada kamu. Kamu tengok aku siang malam. Tetapi umat aku nanti di akhir zaman, tengok pun tidak, jumpa pun tidak, salat bersama pun tidak. Tiba-tiba mereka ingatkan aku, sebut nama aku sampai kiamat. Aku sayang kepada mereka. Tuan-tuan, kan kita lah kan, jumpanya tidak, tak pernah bersembang dengan Rasulullah,
tak pernah berjumpa di pasar raya di Tampoi. Tiba-tiba sampai malam ini, tuan-tuan, sampai malam ini tidak ada seorang pun kalangan kita malaikat kita sayang dan cinta. Kerana betul ke tidak, tuan-tuan? Kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi SAW. Kita rindukan Rasulullah. Kita beria melihat wajah Nabi di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Tidak ada manusia yang kita paling kasih, yang kita paling sayang, yang kita paling hormat, yang kita paling rindu nak bertemu, melainkan Nabi SAW. Inilah semangat kita, tuan-tuan. Kita sayangkan mak ayah kita, ya. Kita cintakan mak dan ayah, ya. Sebab kita tengok siang malam pagi petang mak dodoikan kita, belaikan kita, beri kita minum, dakap kita, ciumi kita sampai kita tua dan remaja. Mak kita lihat siang dan malam, ya. Kita sayang, kita kasih, taat, kita patuh. Sebab mak di depan kita, ayah di depan kita, ya, tuan-tuan. Tetapi walaupun begitu keadaan kita, mak kita tetap Nabi Muhammad kita paling sayang, kita paling kasih, dan kita paling rindu. Suatulah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, biarlah dalam dada-dada kita yang ada pada malam ini, dalam dada-dada kita ada pada malam ini, melekat perasaan kasih, cinta dan sayang Nabi SAW. Dengan hasrat, cita-cita, ya Rasulullah, di padang mahsyar nanti, walaupun kami tidak berbahasa Arab, kami bukan berbangsa Arab, kami tidak reti bahasa Arab, tapi ya Rasulullah, di atas kecintaan kami kepadamu, ya Rasulullah, di atas lafaz ucapan kami siang dan malam, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atas ucapan selawat salam saban hari saban ketika, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rasulullah, kami rindukan untuk bertemu, ya Rasulullah. Tuan-tuan, ini saya harapkan ada dalam dada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Percayalah, tuan-tuan, akan berlaku satu peristiwa di padang mahsyar nanti, ketika mana, tuan-tuan, saya dibangkitkan Allah di padang mahsyar nanti. Seorang ibu tak kenal anak kandungnya, seorang bapa tak kenal anak sendiri, seorang abang tak kenal adik kandungnya, seorang saudara tak kenal saudaranya yang lain. Ketika itu, tuan-tuan, siapa yang boleh kenal kita? Siapa yang kenal kita, tuan-tuan? Jawab, Nabi SAW. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari tersebut, seorang ayah tak kenal anak kandungnya, seorang suami tak kenal isteri sendiri, seorang abang tak kenal pun adik kandungnya, seorang ibu tak kenal anak sendiri, tak kenal, tuan-tuan, di padang mahsyar. Itu gambaran yang dahsyat. Sekarang, tuan-tuan, kita didokong anak kita usia 3 bulan, 3 tahun. Di atas kursi malam ni ada anak-anak kita duduk rapat dengan kita, usia mereka 3-5 tahun. Sebab anak kita perlu cium kasih. Di padang mahsyar nanti, anak itu tak akan kenal ayahnya lagi. Di padang mahsyar, seorang ibu tak kenal anak kandungnya. Itulah yang Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ketika itu, tuan-tuan, makhluk yang akan kenal kita, makhluk akan kenal, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bayangkan, tuan-tuan, Nabi tengok, tuan, dari padang mahsyar nanti,
Nabi tengok saya, Nabi kata, umatku, 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 mari bersama aku dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah sekarang ini, bila kita bertemu dalam ceramah maulid, saban tahun, saban bulan kita buat progres macam tuan-tuan, apa tujuannya? Antara matlamat utama, kita nak memperkokohkan hubungan kasih cinta sayang. Kita nak ambil Nabi contoh teladan, kita nak kenal Nabi sebagai suri teladan, kita nak beramal dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan yang paling utama. Sebab Nabi tidak pernah meninggalkan kita. Nabi tak pernah meninggalkan tuan-tuan sebenarnya. Alhamdulillah, benar jasad Nabi sudah tidak ada, benar batang tubuhnya sudah tidak bersama kita, tapi Nabi tak pernah meninggalkan tuan-tuan. Nabi bersama kita semua siang, malam, pagi, petang. Nabi bersama kita umat baginda siang, malam, pagi, petang, saban hari berada bersama dengan kita. Tuan-tuan tak jumpa kan? Sebab tuan-tuan cari jasad Nabi, memang tak jumpa. Tetapi tuan-tuan kena ingat, Nabi bersama-sama dengan kita saban malam, saban siang, sewaktu sampai malam ini. Sebab apa tuan sekalian demikian? Selagi mana bersama dengan tuan-tuan dua pegangan yang besar. Satu bernama apa dia? Siapa jawab soalan dapat hadiah ni, buku percuma malam ni. Ada jawab? Selagi mana bersama kita apa yang pertama? Al-Quran. Ramai jawab, hadiah satu. Maka tak ada. Selagi bersama kita Al-Quranul Karim. Al-Quran tetap bersama dengan kita sampai kiamat. Satulah dalam rumah kediaman kita, tuan-tuan, Quran ada ke tak ada? Ada. Masalahnya satu saja, suci dalam debu. Itu masalah kita. Quran ada, suci dalam debu, tak buka-buka dah setahun setengah. Elok dalam rak buku. Jangan-jangan ambil apa tu, bulu ayam, sapu sayang, beli kat mana Puan Hajah? Ini beli kat Mekah masa umrah baru ni lah. Ui, mahal ni, 150 rial Saudi, warna kuning emas pula. Tak buka-buka, umrah dah 3 tahun. Itu masalah kita. Bukan orang Tampoy, ini kita orang Kuala Lumpur. Quran bukan tak ada, ada. Satulah Quran, tuan-tuan, tandanya Nabi bersama dengan kita. Aisyah radhiyallahu anha, bila sahabat tanya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah, amalan Rasulullah, perangai Rasulullah, bagaimana wahai bonda kami Aisyah? Jawab kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah Nabi itu adalah Quran. Nabi itu adalah Quran. Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, Nabi ada dengan kita. Bila mana kita bersama dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan, Quran ni saya pun tak bawa lah contoh, ada dalam kenderaan tu. Quran hari ini Tuan Haji Jamaluddin, dulu tahun 70, masa saya sekolah rendah dulu, versinya tuan, versi Pakistan, tulisan khat besar-besar, betul tak? Itu versi. Sekarang ini, di zaman 2000-an ini, Quran cetakannya Masya Allah, nak warna merah, biru, kuning, hijau. Dalam Quran tu macam-macam warna. Nak yang kecil, yang besar, semua dia cetakan pula bermacam-macam bentuk. Betul tak tuan-tuan? Warna-warni.
Surah Al-Baqarah warna hijau, Ali Imran warna biru, Surah Muhammad warna merah. Kita nampak dari jauh, menarik Al-Quranul Karim, menarik tuan-tuan. Arti kalau kita tak ambil lagi peluang untuk baca Quran macam tu cantik, rugi besarlah kita tuan-tuan. Masalahnya makin cantik makin sayang. Maka Quran oleh kerana sayang, satu para dengan mangkuk akopal dan akoraks, Cornwell ke apa benda tu, apa Cornwell ke apa, macam tak biasa nampak ni. Tu yang kat rumah penuh almari tu, simpan dah 10 tahun tak buka-buka. Yang suami makan tinggal letak 1000 tu lah. Siapa tengok aku beli kat Langkawi dah 5 tahun tak buka-buka, almari punya simpan. Yang duduk makan keluarga, yang anak makan letak 500, yang semakan sumbing tepi. Ini bukan cerita orang tampuk, ini belah-belah perak. Tuan-tuan, Quran sekarang ini bagi saya lah menarik sekali untuk menjadi bacaan tatapan kita. Proses cukup baik. Kita ucap tahniah kepada pihak yang mengeluarkan Quran dalam bentuk semacam itu, menjadikan kita mudah nak baca, seronok nak pegang, nak jamak. Sebab itulah tuan-tuan malam ni saya nak ingatkan diri saya, kalau tuan-tuan nak merasakan Nabi berada dalam kediaman kita, Nabi berada dalam rumah kediaman kita, dekatilah Al-Quranul Karim. Nabi sendiri tuan-tuan, sahabat Nabi tanya Rasulullah, siapakah orang engkau paling kasih ya Rasulullah? Siapa orang kamu paling kasih? Apa kata Nabi SAW tuan-tuan? Kata Nabi, Qurra'ul Qur'anil Karim. Orang aku paling kasih, paling sayang, pembaca Al-Quranil Karim. Pembaca Quran Nabi ke paling sayang. Satulah tuan-tuan, hari ini semaklah dalam kediaman kita. Kalau Quran ada, alhamdulillah. Cuma box buka dan tak buka. Saya bimbang Quran bukan tak ada, bukanya tidak, tapi menjadi perhiasan. Masuk rumah kita, mula-mula pintu masuk ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Besar tak besar mana? Besar banner ni lah, lebih kurang. Masuk ruang tamu, dekat meja makan, ayat 1000 dinar, wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masuk ruang dapur, 3 qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Masuk bilik tidur, ada ayat apa? Ayat yang bertulis Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pun tanya tuan rumah, Jim, banyak sangat ayat Quran yang apa cerita? Allah ustaz, halau syaitan ustaz. Orang Melayu tuan-tuan, ayat halau syaitan je. Yang dia tak faham, dia syaitan besar. Sembahyang jarang-jarang, subuh tak pergi, masjid jarang-jarang, dia syaitan besar. Syaitan tak takut ayat Quran kat dinding. Syaitan takut Quran ini dalam dada kita. Syaitan takut bila Quran melekat dalam jantung hati kita. Syaitan takut bila Quran di bibir hamba Allah yang bertakwa. Syaitan akan gerun bila hamba Allah menatap kalimah Allah dan bibirnya berbunyi dengan perkataan yang dibaca di bibirnya. Tuan-tuan, satu, kalau rumah kita tak ada kursi pun tak apa, padang kursi jati tu tak apa dah, tak apa. Ni kadang-kadang saya tanya juga, kadang-kadang tengok masuk rumah
ayat kat dinding itu berbelit-belit, kiri kanan, kanan kiri. Ayat apa je saya tak boleh baca ni? Bila boleh je? Lama juga Ustaz, 10 tahun dah. Habis ayat apa? Entahlah, saya pun tak pernah baca. Sebab perhiasan. Rugi tuan-tuan, rugi. Kita patut bila beli, tengok hari-hari patutnya dan baca makna kita letak. Jadi saya bukan nak panjang cerita Quran, tapi sebut Nabi Muhammad SAW bersama kita selagi mana Quran berada dalam kediaman dalam kehidupan kita. Kita berkawan dengan Nabi kerana kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sahibil Quran fa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnul Qayyim dalam kata-kata dia kata apa? Bersahabat dengan Al-Quran, kamu adalah sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mencadangkan malam ini, biarlah saya datang ke tanpa ini dengan suatu perkara yang boleh saja tuan-tuan mengamali dan beramal bersama-sama. Yang dah buat, alhamdulillah. Yang belum, jom bermula besok, pagi esok kita teruskan dalam hidup. Saya nak satu tuan-tuan pada tuan-tuan malam ini. Apa dia? Di antaranya ialah kita bersama Al-Quran ini, kalau boleh kita dengan keluarga. Bolehkah tidak tuan-tuan, cuba bentukkan satu halaqah. Apa halaqahnya? Halaqah Quran. Tak perlu baca surah besar-besar. Kita sekeluarga, anak-anak yang balik ke kampung, rumah jarang-jarang, anak yang ada kat rumah, kita sendiri, mungkin dengan cucunya, jom dengan atuk, jom dengan abah, dengan mak, dengan mama, dengan ibu, dengan ayah, duduk kita baca Quran. Walaupun dalam tempoh 10 minit, walaupun 10 minit tuan-tuan, halaqahkan Al-Quran dalam kediaman kita. Apa kata? Tanpa segan silu, tanpa prasangka, kita bentuk suasana itu bersama keluarga. Bermula seawal mungkin besok dan seterusnya. Angok, along, angah, anak kita yang bongsu, kita suami isteri, 4-5 orang duduk melahakah. Bila tempoh masanya? Masa-masa kita boleh cari. Mungkin maghrib, kalau kita ada kesempatan bersama anak solat, mungkin di rumah, dalam suasana tertentu lah, bukan di rumah sentiasa, masjid kena pergi. Ambil masa tertentu, duduk 10 minit. Jom, alung baca, abah dengar. Abah baca, alung dengar. Mama baca, anak dengar. Anak baca, mama dengar, ibu dengar. Tuan-tuan, tengok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukalah surah apa surah sekalipun, katalah kita baca surah Yasin. Anak baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai 5 ayat. Mak dengar, ayah dengar, anak baca. Ayah ambil ayat daripada bacaan anak tadi, tengok terjemahan ayatnya. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana, engkau Muhammad utusan Allah kepada alam seluruhnya. Berada engkau Muhammad di jalan yang lurus. Tuan-tuan, tak makan masa setengah jam pun, 5-6 minit demi ayat. Tuan-tuan jangan kata Allah itu program yang biasa. Yang biasa tak buat ni. Kita cari keberkatan tuan-tuan. Kita cari keberkatan Al-Quran bersama kediaman kita. Roh Al-Quran merasap dalam jantung rumah kita. Satu Nabi bersabda tuan-tuan, mana-mana rumah dibaca Al-Quran di dalamnya, Allah akan halang gangguan-gangguan syaitan dan makhluk-makhluk halus. Itu jaminan Rasulullah kepada kita.
Hadis Nabi disebut kepada kita, mana-mana Al-Quran dibaca sekitar sebuah kediaman, Allah akan berkati rumah kediaman itu, berkati ahli rumah itu. Tuan-tuan, jangan kata Allah program tu Ustaz, Allah mudah sangat. Mudah tak buat. Nampak susah tak? Tak susah. Yang susahnya ialah kadang-kadang mak tak boleh baca Quran, anak boleh baca. Itu yang rasa-rasa malu tu. Ada kesnya, ada orang jumpa saya, Ustaz cadang tu cantik, lepas macam ni lah dia jumpa saya, Ustaz cadang tu memang cantik, saya fikir macam tu lama dah. Masalahnya Ustaz, saya tak erti baca Quran. Anak saya memang ada guru Quran, ajar dia Quran, boleh baca lancar. Saya tak erti baca Quran. Kalau saya buat perjalanan macam tu, demam saya Ustaz, pecah rahsia saya. Saya tanya balik, Ji, rahsia tak boleh baca Quran nak tutup sampai bila, Ji? Sampai bila tutup? Saya kata, saya ajak kat dia, Ji, kita orang tua cerdik kan? Takkanlah kita orang tua tak apa nak cerdik kepada anak kita. Kita ubah strategi. Ustaz nak ajar menipu, bukan menipu. Strategi mudah saja. Anak kita minta baca, ngalung baca. Tugas baba, abah ke terjemah. Yang baca alung, baba terjemah. Kita ubah strategi kita. Daripada anak baca tu, katalah anak baca apa? Surah daripada Quran. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush, sampai akhir. Kita kata kat dia, long baca jangan laju sangat, slow-slow sikit baca tu, ulang balik. Sebab apa? Sebab belajar pada anak kita. Itu cara kita orang tua, cerdik lah sikit. Ulang balik, laju sangat tu ulang balik, slow lah sikit. Kita belajar pada anak. Jangan pula baba nak belajar ni, anak tengok haprah baik itu. Contoh, dia kata, Ustaz, betul Ustaz peringat. Memanglah saya ajar benda betul. Rahsia kita tak padamkan, tapi kita ajar anak kita baca, kita terjemah. Tapi bila dia baca, kita belajar bacaannya lagu mana. Boleh tuan-tuan? Tahu apa nak kata boleh pakai dia lagu ni. Ada kes. Jadi saya kata buat macam tu. Saya jumpa kemudian, sebab tu orang memang kuliah saya dia hadir. Dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz, saya buat macam Ustaz suruh. Alhamdulillah, kerja saya terjemah ayat, kerja saya dengan baca saya belajar. Tuan-tuan, saya sebutkan tadi, amal kita keluarga. Hari ini tuan-tuan, saya sebut terang-terang ya, isu yang saya paling takut dalam kediaman umat Islam sekarang, Wakil YB, Tuan Haji Jamaluddin, Tuan-tuan Imam hadir pada malam, bahkan kalau ada guru-guru agama kita, yang saya paling takut tuan-tuan sekarang ini ialah ramai anak-anak kita yang tak boleh baca Quran. Saya pensyarah UN, mengajar dalam bidang dakwah. Kita hantar pelajar buat kajian akademik, assignment sekadar untuk 10 markah, sekadar 10 muka surat, 20 muka surat. Itu kita minta. Turun ke level masyarakat. Masyarakat apa? Remaja. Tuan Haji Jamaluddin, saya bercakap tentang apabila di Kuala Lumpur, ramai anak-anak muda kita sekitar umur 15, 16, ketiga, keempat tak boleh baca Quran, tak boleh baca. Ini jenayah di akhir zaman tuan-tuan. Tak boleh baca Quran, menakutkan. Anak kita hafal lagu-lagu dandut, dandit habis semua dah hafal. Lagu rock and roll, lagu-lagu luar negara di bibir. Bila bab Quran umur 15, 16 tak boleh baca Quran, tak kenal huruf.
Ini amat membimbangkan kita, tuan-tuan. Mereka anak-anak kita. Itulah saya harap tuan-tuan yang ada pada malam ini bertitle sebagai ayah dan ibu. Saya juga seorang ayah kepada anak-anak, dan ibu, isteri saya ibu pada anak yang ada amanah daripada agama. Saya minta tuan-tuan, demi Allah saya kata pada malam ini, kalau anak-anak kita sekadar bawa balik keputusan peperiksaan A dalam matematik, A dalam geografi, A dalam matematik tambahan, A dalam bahasa Melayu, A dalam bahasa Inggeris, A dalam accounting, A dalam kimia, A dalam fizik, 10 A dapat. Alhamdulillah. Tidak ada seorang ibu yang kata alhamdulillah, syukur. Betul tak? Bangga ke tidak? Bangga. Saya tumpang bangga. Tapi kalau kita semak anak-anak kita dalam A matematik, A dalam keadaan belajar itu, kimia pun A, BMA, Inggeris A, tiba-tiba Al-Quran A tak ada, D pun tak dapat, E yang dapat, tak lulus baca Al-Quran. Saya sebut pada malam tuan-tuan, dalam hukum beragama kita belum dianggap ibu bapa yang berjaya dengan kejayaan yang sebenar-benarnya. Minta maaf, ini statement saya pada malam ini. Tuan-tuan belum capai tahap kebanggaan seorang bapa yang cemerlang. Betul, anak kita 8A terkenal seluruh kawasan yang kita diami. Anak fulan-fulan A semua hebat. Ya, alhamdulillah. Kita umpang syukur, kita ucap tahniah. Tapi tuan-tuan semaklah, anak kita dalam solat tak jaga, bab Quran tak boleh baca, adab-adab tak dijaga dengan betul, akhlak huru-hara. Tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan akan ambil kesempatan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di mana silapnya aku, ya Allah? Anak aku boleh berjaya dalam urusan dunia, dalam urusan akademik, dia gagal dalam urusanmu, ya Allah, akhiratmu. Di mana silapnya aku? Saya sebut terang-terang tuan-tuan. Saya dah berceramah sampai malam ni tuan-tuan. Untuk maklumat lah, Tuan Jamuddin dah masuk tahun ke-30. Tahun ke-30. Dengan sedikit pengalaman seluruh negara saya hadis pergi, bertemu masyarakat, kampung, felda, anak-anak hartawan, anak orang besar, anak orang kampung, anak-anak yang tak ada adab, ibu bapa yang bermasalah. Saya turun ke level itu. Saya dapat melihat dengan mata kepala saya. Dalam 30 tahun ceramah ni, bukan kata saya ceramah ni banyak, tapi nak cerita pengalaman 30 tahun. Tuan-tuan, betul, penceramah yang hadir di pentas tuan-tuan, Ustaz Haryanto, adik kepada saya. Di sudut umurnya adik kepada saya, tapi dari pengalaman alhamdulillah. Tahun lepas Ustaz Haryanto kan dah lupa dah. Nah, betul, alhamdulillah. Kalau siapa dah lupa, tak lama lah tu. Ustaz Said Nur Hisham, adik kepada saya. Di kalangan kawan-kawan penceramah yang ada sekarang, baik di televisyen, yang tuan kenal, siapa nama-nama? Ustaz Fazli Mustafa, Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Haryanto, Ustaz Ilyas Ismail, Ustaz Ahmad Usni. Saya adalah orang yang paling tua di kalangan mereka. Paling tua. Tuan tengok saya berapa umur agaknya? Berapa? 28. Terima kasih. 51 tahun. Tapi wajah semacam 32 tahun, alhamdulillah. Itu merapu sungguh dah tu. Sorry lah tuan, cerita sebab nak cerita pengalaman. Bila dah ceramah 30 tahun sampai tu dah 30 tahun tuan-tuan, saya ada pengalaman yang amat menarik, amat manis, mengecewakan. Saya merasa sangat susah hati. Sebab saya beranggapan anak-anak yang ada pada malam ini, ini anak apa ni? Ini dua adik ni, yang tu bakal penceramah terkenal Malaysia tu, Ustazah tu. Yang abang ni bakal Mufti Johor ni tuan-tuan.
Saya anggap macam anak saya. Biasa tengok anak-anak remaja yang komited dengan agama, dengan surau, dengan akhlak, saya kata ini anak saya. Saya tengok anak remaja yang berakhlak tak berapa nak elok, berakhlak kadang macam itu rupanya, saya kata anak saya. Saya beranggapan ini generasi anak-anak saya. Saya tidak nak anak-anak yang begitu akhlak buruk, saya tidak nak tengok. Saya nak tengok anak-anak berjaya, menceriakan wajah si ayahnya, menceriakan wajah mak bapaknya, menceriakan wajah kita sebagai orang Islam. Tuan-tuan, saya sebut terang-terang, pengalaman tadi mengajar saya, itu di antaranya. Apabila Quran tak boleh baca, Quran tak kenal huruf, umur 15 tahun, tuan-tuan, inilah masalah yang kita hadapi dalam masyarakat. Yang mereka satu hari nanti, bila sang bapa, sang ibu sudah tua, bayangkan di usia anak kita 15 tahun, bapaknya 45 tahun. Anak usia 25 tahun, bapaknya sudah 25 tahun. Makin muda ketua ayahnya, makin tua, makin tua, makin tua. Anak umur 35 tahun, bapaknya umur 65 tahun. Dah nak nyanyuk dah, pension dah 5 tahun. Tiba-tiba anaknya umur 45 ataupun 35 tadi, bapa 65 meninggal dunia, ayahnya 65 meninggal dunia. Anak umur 35 tahun, tengah gah 35 tahun, tengah sihat walafiat, tuan-tuan, apakah ada jaminan nanti? Saya nak tanya, buat satu andaian dalam kepala tuan malam ini, dalam minda tuan-tuan, apakah ada jaminan ketika ayah 65 tahun meninggal dunia, terbujur kaku sebagai jenazah, apakah ada harapan si anak tadi yang dulu Quran tak erti baca, yang dulu sembahyang tak jaga, yang dulu akhlak bermasalah, apakah ada jaminan ayah 65 tahun meninggal dunia terbujur kaku, anak yang 35 tadi dengan adik-adiknya yang usia 25, yang 20, 18 tahun akan bersama-sama, jom kita urus jenazah ayah kita. Daripada mula mandi sampai kepada kafan, sampai solat, sampai kubur. Ada jaminan buat ke tidak, tuan-tuan? Saya sebut terang-terang, tidak ada jaminan. Anak 35 tahun tadi, bila ayah meninggal dunia, dia akan swasta kepada imam surau dan masjid. Dia akan swasta kepada imam surau, tu imam, urus jenazah ayah saya akan beri berapa harganya, 5,000 saya akan beri. Saya tak ada masalah nak hulus 10,000 sekalipun. Adik saya pun usahawan, kami boleh berpakat di beradik berapa harga jenazah ayah untuk dikebumikan ini. Betul tuan-tuan akan berlaku? Kenyataan, saya telah lihat sekarang 30 tahun saya hidup dalam curam, saya nampak dah, tuan-tuan. Seorang anak tidak bangun, apalagi untuk mandi jenazah ayah dia, nak solat pun tidak. Anak 5-6 orang, umur 35, abang sulung tadi, ayah dah selesai orang kafan, orang nak solat, tu imam tanya, mana anak-anak si mati ni? Orang kampung kata ada di bawah duduk menunggu, tak ada dalam saf sembahyang. Nak jadi makmum pun tidak, nak itu imam lagilah tidak tu imam dia. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan tentang isu kita ini berkat dengan kita ke tidak? Berkat dengan kita, tuan-tuan. Ia bercakap dah 51 tahun umur saya. Anak sulung saya 24 tahun, 24 tahun sekarang ni. Saya sebut kepada dia, Abang Long, kalau Abah meninggal, Abang Long dalam negara sebab dia sekarang luar negara, di Jordan. Kalau Baba meninggal dunia, Baba tidak nak tengok yang mandikan Baba, yang kafankan Baba, yang solatkan Baba, melainkan Abang Long lah imamnya dengan adik-adik yang lain. Setelah wasiatkan, tuan-tuan, sebab ketika mak saya meninggal setahun setengah yang lepas, mak saya meninggal dunia, bersaksikan adik ipar saya ada pada malam bersama saya. Saya puas hati,
Sebab daripada saat mak meninggal atas ribaan saya, anak sulungnya, sampai saat memandikan, saya bersama adik-beradik 6 orang mandikan mak, sabunkan mak, jiruskan air di atas tubuhnya, kafankan, balutan kain putih atau batang tubuh mak, tak ada orang lain yang tolong. Saya adik-beradik sampai saat mak sudah selesai dimandi, dikafankan, saya lah imamkan solat, adik-beradik bersama saya. Sampai saat dibawa ke yang lahad, saya turun, adik saya yang ketiga turun, bangsu yang keenam turun. Sambut jenazah mak untuk kali terakhir. Saya kata kepada diri saya berpuas hati, sebab daripada saat mandi, kafan, solat sampai nak masuk liang lahat, tidak ada tangan anak, tidak ada tangan orang lain. Tangan anak ni lah, yang sulungnya, yang bongsunya, inilah tangan-tangannya. Saya kata pada mak saya, di alam itu, saya kata sepatah, mak, berbahagialah mak, selamat tinggal buat selama-lamanya. Belum tentu saya dapat macam itu, saya telah berbakti dan saya telah buat. Ya Allah, saya minta Allah terimalah amalan kami adik-beradik. Saya yakin mak saya puas hati. Saya sebut minta maaf tuan-tuan, bukan semata-mata nak cerita, saya nak meraih sesuatu bersama tuan-tuan pada malam ini. Sebab kita ada anak-anak ke tidak ada ke tidak tuan-tuan? Ada zuriat ke tidak ada zuriat? Ada anak-anak dalam kediaman kita. Benar mungkin baru umur 10 tahun, benar mungkin baru 3 bulan, benar mungkin baru 12 tahun, belum akil balik. Tetapi tengoklah 20 tahun akan datang, apa sumbangan mereka akhir kepada kita. Kalau sampai usia mereka 30-an tahun, kita meninggal, mereka tak sentuh pun batang tubuh kita. Nak dimandikan tak sentuh, nak dikafan tak tengok, nak solat pun tak diri dalam saf sembahyang. Sekadar ziarah balik mak, ziarah balik mak dah meninggal, satu masa selesai balik ke kawasan masing-masing. Belum tentu anak-anaknya tuan-tuan nak ingat baca qul huwallahu 3 kali. Belum tentu dia nak buat pahala untuk mak dia, belum tentu. Patutlah saya sebut terang-terang, ini cabaran kita di akhir zaman. Tuan-tuan, ini yang kita harapkan. Mereka berbakti, mereka berbukti, mereka buat sesuatu yang kita harapkan penghujung kehidupan kita. Tetapi kalau mereka tidak bermula di alam kecil mereka dengan akhlak, dengan Al-Quran, dengan amanah agama dan ilmu, jangan kita harap mereka boleh buat untuk masa akan datang. Tidak tuan-tuan. Pengalaman 30 tahun saya bercakap, saya berceramah, saya pernah tengok macam saya sebutkan tadi lah, bila saya imamkan solat jenazah, diminta ustaz, tolonglah ustaz, jenazah ini saya minta ustaz yang imamkan. Ya, saya kata insya-Allah. Sebelum saya nak solat, saya nak tanya mana anak-anak si mati. Saya tahu anak si mati bukan 2 orang, 6-7 orang. Saya kenal. Saya tanya mana anak si mati. Tak bolehkah salah orang daripada salah seorang jadi imam solat? Tak ada ustaz. Ada di bawah sana menunggu jenazah diselesaikan. Ada yang bisa okok, ada yang sembang-sembang. Saya angkat takbir, saya menangis. Allahu Akbar. Air mata mengalir. Sebab bila saya menjiwai watak si ibu yang meninggal ini, saya kata dalam diri saya, kalau si ibu ini dalam keadaan dia sedar pada masa kalau tapi tak berlaku, kalau dia sedar pada masa itu, dia akan tanya, mana anak ibu, mana anak mak, mana anak yang pernah mak kandung, ke mana kamu? Kalau tak dibangun, tapi tak akan bangun, pasti akan tanya di mana anak-anak ibu selama ini. Ibu telah susukan, ibu telah pelihara, ibu telah didik, ibu telah semai benih kasih, ibu telah buat segala-galanya membesar kamu. Di mana kamu sekarang? Kalaulah takdirnya ibu itu boleh bercakap ketika itu, memang tak bercakap lah. Saya boleh bayangkan. Saya angkat takbir, Allahu Akbar.
bacalah Fatihah, air mata menangis. Allahu Akbar, baca selawat, air mata menitis. Allahu Akbar, saya doakan pasti mati, air mata menitis. Allahu Akbar, saya doakan kedua si mati sebagai salam. Saya tidak boleh nak tahan air mata menangis. Tuan-tuan, bukan ibu saya, bukan mak saya yang menangis, tidak, walaupun orang lain. Saya rasa kebahagiaan ibu ketika itu nak lihat anaknya, kalaupun tak imam sembahyang, saf sembahyang bersama-sama. Amin. Imam baca doa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Amin, amin. Anaknya amin. Allah ampunkan dosa mak kamu ni, anak kata amin. Allah rahmati mak kamu, amin. Tuan-tuan, saya serius dalam isu ini. Saya serius. Sebab tahap kecintaan kita pada anak-anak, tuan-tuan, kerana agama. Hari ini bila saya pergi kepada ceramah-ceramah saya, waktu kata 30 tahun ceramah ni, Tuan Haji Udin minta maaf lah, bukan kata banyak pengalaman, tapi pengalaman tu ada. Bila saya pergi ceramah kepada orang tua, orang tua-tua di rumah kenangan Jalan Ceras, Kuala Lumpur. Pernah ketika saya diundang untuk buka puasa Ramadan, dan belum buka puasa, bagi tazkirah lah Tuan Haji, setengah jam. Yang depan saya, meja makan dah ready nak makan buka puasa, siapa? Mak-mak usia 80-an, 70-an, ayah-ayah usia 70-an, yang duduk keadaan menggeletar pun ada, dalam keadaan letih, dah puasa, tunggu masa buka puasa. Saya bagi tazkirah, tak lama, 10 minit, 10 jam je. Saya bercakap, beri semangat, motivasi. Bila duduk meja makan nak buka puasa, pengalaman yang saya ingat sampai malam ini, bila sampai masa buka puasa saya, tengah-tengah ni 7 orang, meja 8 orang tu 7 adalah ibu 2-3 orang, ayah 2-3 orang, usia mereka 7-80. Itulah ayahnya. Saya duduk depan mereka, pakcik apa khabar, pakcik sihat, pakcik bercakap tak bercakap lah, cakap dia tak bercakap pun, angguk kepala. Bila sampai masa Allahu Akbar, berkumandang azan buka puasa, azan maghrib buka puasa kan, saya pun ambil buah tambah letak di bibir. Saya mula makan, ada 2-3 mak-mak ni tuan-tuan pegang buah tambah di tangan, air mata menitis. Air mata menitis. Buka puasa tidak sekata makcik makan makcik, sebab kita dalam Islam ini sunat besar kita cepat buka puasa. Dia pegang buah tambah, air mata menitis. Dia kata, apa ustaz, makcik tak boleh makan, makcik tak tahu anak makcik makan apa sekarang ni. Makcik tak boleh makan, makcik tak tahu anak makcik makan apa sekarang ni. Anak makcik buka puasa kenapa, makcik tak tahu. Ingat pada anaknya. Saya tuan-tuan dah makan tadi, terhenti. Allah, makcik ingat kepada anak ketika ini. Ya ustaz. Saya lantas tanya, makcik kat rumah orang tua berapa lama dah makcik? Dah 7 tahun. 7 tahun. Anak kat mana sekarang? Ada seorang disebut ingatan 80 tahun. Ingat tuan-tuan, anak sama tak ingat? Seorang 7 orang ni, 7 tahun dah, anak 6 orang ni, seorang disebut tak datang ziarah. Makcik dah 7 tahun raya kat sini, dah 7 tahun raya dengan orang tua kat sini, dah 7 tahun anak tak jenguk. Tapi nak cerita tuan-tuan, ketika nak makan tak ada buah tamat tadi, dia tak boleh makan. Ingat pada anaknya, apa yang anak sedang makan sekarang, makan tak makan. Hati seorang ibu, saya boleh bayangkan 7 tahun si mak ini di rumah orang tua,
6 orang anak boleh hantar mak ke situ. Confirm saya kata kepada saya lah, ke-6 anak ini anak yang tidak ada agama yang cukup. Saya tak kata tak ada agama, saya kata anak yang tak ada agama yang cukup kuat. Hinggalah tuan-tuan, dia menangis lama tak lama, hinggalah kita nak sembahyang 10 minit kemudian dia air mata masa menitis. Saya keluar daripada majlis malam tu, balik bawa kereta, kena kejar tarawih di tempat lain. Saya tak boleh henti air mata saya, sebab wajah saya ternampak wajah mak saya. Mak saya kata masih hidup lagi lah, kerana tahun cerita berapa lama dah tahun, dah 10 tahun hampir berlaku. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tempat saya pada malam itu, kalau tuan-tuan tempat saya, tuan-tuan tidak akan rasa senang dan bahagia. Tapi saya alami, saya tahu, saya tengok, saya perhati, saya dapat tahu, dan memang tahu. Tuan-tuan, ceritanya faham ke tidak ni? Akhlak si anak tadi. Saya panjangkan cerita tentang isu keluarga sebab apa? Roh dalam maulid Nabi ni tuan-tuan, bila kita sebut tentang Al-Quranul Karim, dialah sumber kehidupan, sumber keimanan, sumber ketakwaan, sumber kemuliaan Al-Quranul Karim. Baik diri sang bapa, sang ibu, termasuk anak-anak. Bila Quran tidak menjadi bacaan dan harian dalam kehidupan harian kita, tuan-tuan, Nabi tidak bersama-sama dengan kita. Satulah berkat rumah tangga hilang, berkat kediaman rumah kita hilang, berkat hidup suami isteri pun tak nampak. Dalam rumah tangga suami isteri asyik nak berbalah, bertengkar, berbalah hari-hari, maki hamun. Salah sikit suami angkat suara, salah sikit isteri muncung muka masam, salah sikit maki hamun anak, salah sikit kata pada anak macam-macam perkataan yang tak logik di akal. Bodoh betul budak ni contohnya. Sebab apa berlaku tuan-tuan? Sebab keberkatan rumah tangga Allah tarik. Satulah saya sebut pengalaman saya juga dalam situasi mengendalikan urusan rumah tangga. Saya bukan kaunselor, sebagai orang agama beri peringatan, beri ingatan, beri hujah-hujah yang ke arah untuk hidupkan rumah tangga. Ada dupa saya mengadu kepada saya, Ustaz, saya Ustaz tak tahan dengan suami saya, Ustaz pukul memanjang. Mulutnya Ustaz tak ada insurans langsung. Isi kata saya, tak ada insurans mulut dia. Mana mulutnya mulut yang memang ucap macam-macam ucapan. Tak kena cara cerai, tak kena cara maki hamun. Insurans tak ada mulut suami dia. Saya tak tahan, kena terajang, kena maki hamun Ustaz. Habis puan jumpa saya buat apa? Kalau Ustaz, ialah saya jumpa Ustaz, dia mintalah doa-doa Ustaz. Saya kata saya doa 3 bakul pun kalau suami tak nak berubah, tak jadi. Minta maaf lah. Jadi doa Ustaz. Saya kata syarat asas suami kena balik pada pangkal agama. Saya tanya saja, suami puan semayang lagu mana? Allah Ustaz, umur dah 53, semayang belum sampai lagi seru katanya. Quran jangan cakap Ustaz tak erti baca Quran. Bahkan Quran dalam rumah kami pun tak ada banyak. Saya yang adalah 1-2 buah, lain tak ada. Saya kata kepada puan, bertanya, saya kata bila puan sebut hal suami semayang umur 3 tak semayang lagi, Quran tak baca, saya kata itulah sumber penyakit yang tak selesai. Sebab bila suami puan dengan Allah putus hubungan, dengan Quran putus hubungan, dengan Allah putus hubungan yang patut tak diputuskan, maka
Allah putuskan keberkatan. Saya tanya balik, sebab berjumpa ni, saya puan kerja apa? Disebutlah dengan jabatan yang sebenarnya nampak lah, jawatan itu yang dia pegang itu confirm gajinya bukan RM5,000, 3-4 kali ganda daripada 5,000. Faham ya? Makna dia suruh kesenangan mewah hidup, dia dapat. Berkat Allah tak ambil, Allah tak beri, Allah hilangkan keberkatan. Saya kata pada puan bertanya tadi, puan, tidak ada orang yang boleh menyihirkan suami puan dengan doa saya banyak mana sekalipun. Kalau saya buat air apa, air jampi 3 botol sekalipun, dia bukan jaminan orang boleh berubah. Islam bukan boleh berubah manusia kerana doa sekadar doa jampi, bukan. Islam akan berubah manusia kerana orang tak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan rubah sesiapa pun di kalangan kita, melainkan dia rubah diri kita, diri sendiri. Dia kena rubah. Dulu dia tak pandai, sekarang dia insaf. Nampak masjid tampoi indah. Dulu dia tak mengaji, dia mula insaf, dengar suara penceramah berkumandang. Dulu tak pernah belajar agama, sekarang mula hadir, duk kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah subuh, duha. Dulu tak pernah kenal wudu, sekarang semayang jaga. Mudah-mudahan itulah pengkalan perubahan dia. Percayalah tuan-tuan. Akhirnya saya nak sebutkan kepada tuan-tuan tadi, rumah kediaman kita Allah tarik pintu keberkatan. Suatu hari ini, kalau dalam rumah kita adanya kes-kes yang sebegitu rupa, suami tak ada insurans, bukan nyawa, insurans mulut, kadang-kadang tindakan melampau batas, bicara kata-kata yang menyakitkan hati, anak-anak takut, anak-anak tak suka nak bercakap dengan ayahnya, dengan maknya. Contoh, bukan takat anak takut, kucing pun takut. Si tuan rumah balik saja, kucing yang depan rumah lari. Dia kata balik hantu raya balik lah. Bukan anak yang takut, kucing pun takut. Sebab dia tahu kalau tuan rumah balik, kena terajang aku, dia kata. Lari kucing, duduk di bawah katil, tak keluar 3 malam. Betul. Ketika itulah tuan-tuan, sebenarnya pintu berkat Allah telah tarik. Sedangkan rumah tangga ni, ikut kepada Al-Quran, Allah sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah sebut dalam surah Ar-Rum, hidup rumah tangga ini, kata Allah, dengan tujuan untuk mendapat ketenangan, kasih dan sayang, hormat menghormati, nasihat menasihati. Itulah rumah tangga. Tiba-tiba maki memaki, hamun menghamun, marah marahi, pukul memukul, maka ayat Al-Quran tak masuk dalam kediaman tadi. Tengok tuan-tuan, di mana puncanya? Puncanya kerana rumah tadi tak bercahaya dengan warna Al-Quranul Karim, warna ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah tuan-tuan, kalau kita balik rumah ni malam ni, kena muhasabah ni. Tapi saya tahu orang belah tampoi ini pasangan bahagia belaka. Tak, kita tak bahagia apa-apa. Bahagia, nampak, saya nampak wajah puan-puan taman tampoi, nampak tak? Belah sini isteri, belah sana suami, nampak dijerling tengok. Fahamlah tu, ya, bahagialah tu. Tapi malam ni saya nampak ramai orang perempuan ni. Dah, Tuan Haji Modin, ramai perempuan. Orang belah sini kahwin dua-dua belakang ni. Tak, kok bawa dua ramai lah. Bukan, bukan. Oh, bukan. Jadi makna kalau begitu, perempuan ramai sebab dia wakil suami. Suami jaga anak malam ni. Ke lagu mana? Tak juga. Habis? Tuan-tuan,
Bila Allah tarik keberkatan daripada rumah tangga, jadilah kita punya kehidupan sempit. Kebahagiaan kita, tuan-tuan, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat. Batu bahagia ni, tuan-tuan, di balik pada Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali tadi ialah Nabi bersama kita, selagi mana Quran bersama kita. Boleh? Biarlah Quran tidak suci dalam debu, tuan-tuan, suci dalam hati. Quran saya sebut di Kuala Lumpur, saya kata, dan TV sebut, saya kata apa? Quran framekan dalam dada, Quran framekan dalam hati, Quran framekan dalam jiwa, bukan framekan di tempat kita gantung-gantung tu. Yang tu tak ada frame pun tak apa, framekan di sini, ayat demi ayat, ayat demi ayat. 6,236 ayat. Bacalah surah demi surah, surah demi surah. Tuan-tuan, pertama sekali malam ini, dah sejam setengah ceramah saya ni, dah sejam 10 minit. Janji tadi satu, tak jawab dah. Tadi bunyi insya-Allah. Dia Jamaluddin tanya balik satu ke apa, diam belaka. Saya tahu tuan besok hari Ahad kerja kan, kerja, tapi saya kalau besok cuti, sekali dimaklumkan. Ya. Baik tuan-tuan. Yang keduanya, Nabi bersama-sama dengan kita sampai malam ini. Nabi tak tinggalkan kita. Nabi masih bersama-sama dalam kediaman kita, dalam kehidupan kita, di surau, di masjid, bahkan di dataran pada malam ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana bersama kita adalah kitab yang suci yang kedua, namanya kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis, hadis Bukhari, hadis Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, hadis Ahmad bin Hanbal, hadis Imam Al-Baihaqi, dan ramai ulama-ulama hadis yang lain. Paling-paling tidak ada 6 ulama hadis yang kita nak kena ingat. Pertama, Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim. Yang ketiga, Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, Imam Abu Daud. Yang kelima, Imam Ibnu Majah. Yang keenam, Imam An-Nasa'i. Ini 6 ini kena berada dalam ingatan kita. Siapa yang belum hafal, kena hafal malam ni. Kerana siapa tak hafal, besok dia tidak akan ada di bumi lagi. Itu menunjuk pula ustaz ni tak bergurau gitu. Tuan-tuan, hadis Nabi yang dirakamkan ulama. Sebab bila sebut hadis Nabi ni, tuan-tuan, maksud cerita-cerita Nabi, bab makan, minum, pakai, rumah tangga, akhlak, senyuman, percakapan, cara duduk, tidur, bangun, solat, muamalah, berbicara, semuanya dirakamkan ulama hadis. Nabi dalam solat lagu mana solat dia, Nabi ketika makan minum macam mana dia makan minum, cara dia minum sebagai contoh. Nak contohkan malam ni payah sebab air tak ada atas meja saya. Tak sampai air pelat air. Saya ingat ceramah lama dah tak pernah tak ada air, malam tak ada air. Sikit Haji Syudin, minta maaf ya. Sebab cuaca kering ni air tak sampai. Pengusir, tak ada air malam ni. Nak contohkan air Nabi minum, Nabi tunjuk cara minum air. Tuan-tuan, bawa bagi. Sepatutnya tertarik dah, bukan naik kosong lagi dah ya? Nabi minum air, tuan-tuan. Pertama, Nabi tidak mengguna tangan kiri walaupun sekali. Nak cerita Nabi Muhammad hidup sama kita, ulama-ulama bawa cerita Nabi
cara minum air dan makan, disebutkan Nabi bersabda, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jangan kata main-main. Ini sunnah Nabi ni. Hadis sebut akhlak Nabi tak pernah guna kiri ketika minum dan makan. Tidak pernah sama sekali. Nabi pegang gelas saja, minum saja, dan makan dengan tangan kanan. Dan minum bukan minum seumpama minum seekor unta, diminum sampai habis dalam masa 2 saat. Nabi minum dalam keadaan, contoh, minta maaf ya, siapa yang dahaga, buat kenyang lah ya. Dan minum dalam keadaan berulang kali. Alhamdulillah, sejam suku tunggu air sampai, baru sampai. Tuan-tuan ya, tak ada apa je, gua. Nabi minum, taklah sampai peringkat kita tuan kalau dahaga tu sebotol tu 3 saat. Saat kelima botol masuk. Ini akhlak Nabi. Nabi uraya macam tu, sahabat tengok dan cara dia minum dengan kanan, dengan memulakan dalam apa situasi, samillah, baca doa dulu, paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Itu bab minum makan. Nabi tinggalkan sebuah kehidupan yang ada di sana. Contohnya hadis Nabi cerita, Bukhari cerita, Muslim cerita, Nasai cerita. Inilah rakaman yang tak pernah padam, ada bersama kita. Tuan-tuan nak makan, nak minum, rumah tangga sekalipun, Nabi yang ajar kepada kita. Kita nak masuk tandas, bukan ke rempuh tandas ya tuan-tuan. Mentang-mentang nak buang air ke rempuh terus, tak. Nak masuk tandas, kiri dulu langkah. Tandas masjid, tandas rumah, tandas R&R ke, tandas Shell ke, Petronas ke, masuk tandas kiri dulu. Nak masuk tandas, Nabi baca doa, Nabi ajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal khabthi wal khaba'ith. Keluar tandas, kanan dulu langkah, jangan dua-dua jatuh pada tandas. Begitu teliti Nabi kita Muhammad, tuan-tuan. Ini kata Muhammad contoh kepada kita. Makan, minum, pakai pakaian, semua perkara. Jadi nak kata Nabi tinggalkan kita, tak adalah tuan-tuan. Soalnya sekarang ialah kita belajar tentang hadis-hadis Nabi ni. Kita sembang dengan sama kita dengan hadis Nabi. Itu persoalannya. Sekecil-kecil masalah masuk tandas, Nabi ajar hingga kepada isu-isu bersama masyarakat, negara dan ummah. Itulah hadis Nabi datang kepada kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita tidak ada benda yang kurang dalam hidup ini. Satulah Nabi tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, tidak. Nabi bersama kita siang malam. Cuma tinggal lagi soalan kepada saya, tuan-tuan semua, ialah di mana setakat ini Nabi dengan kehidupan kita. Sebab itulah saya nak tutup pun sejam lagi, bukan 10 minit, sejam lagi. Boleh? Tak boleh, saya tak boleh. Tuan dulu boleh, tak apalah ya. Satu, saya tutup dengan satu, 2-3 patah perkataan. Hari ini tuan-tuan, tidak kita namakan kita umat Muhammad yang sayangkan Rasulullah, yang cinta Nabi, sekadar kita duduk macam ini kerana ceramah, sekadar kita berharap, belum lagi. Yang utama sekarang, berharap silalah. Nak buat maulid, sila, tak ada masalah. Yang utama sekarang, tuan-tuan, Nabi nak tengok kita berilmu. Itulah keutamaan kita sekarang ni. Kerana bila kita berilmu, kita cari ilmu, belajar ilmu, dengar ilmu, dan kita buat apa yang ilmu ajar kepada kita, itulah kemenangan kita dengan Nabi SAW. Saya bawa satu hadis Nabi untuk dihayati oleh
pasangan suami isteri, anak-anak bersama kita pada malam ini yang tidak pernah padam. Masjid tuan-tuan ini yang saya nampak memang cukup cantik keluasannya. Saya sampai tadi, saya cukup seronok sebab tengok keluasan dengan situasi masjid. Memang menarik. Walaupun masjid mungkin dah usia 7-8 tahun je, tapi alhamdulillah semacam baru lagi. Masjid tuan-tuan ni pengkalan ilmu, pengkalan ilmu yang Nabi raikannya. Satu Nabi bila tengok sahabat ke masjid, Nabi sebut, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fa ashhidu lahu bil iman." Nabi sebut dalam satu hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Bila kamu lihat ada di kalangan hamba Allah, umatku yang lazimi masjid, datang ke masjid, datang mengaji ilmu, persaksikan dia orang yang ada iman dalam dadanya. Untuk siapa hadis tuan-tuan? Untuk kita lah. Dan kita nak bawa anak-anak kita, suami isteri kita. Bukan saja si suami datang, isteri pun datang sama, anak-anak bawa bersama. Ini pengkalan di belakang saya, di depan tuan-tuan ini. Kalaupun takdir suami datang, isteri tak datang kerana uzur syar'i. Uzur syar'i. Yalah, kalau uzur syar'i umur 30, 45 boleh tahan. Umur dah 65, uzur apa lagi? Kita malah kan tak ada dah, cucu pun tak ada kat rumah, anak besar belaka dah. Jom datang, sebutkan suami, bang malam ni yang mesti datang ke masjid, ada ceramah perdana, penceramah Kuala Lumpur, abang kena pergi, yang kena pergi. Jom bang, abang tak nak pergi, ayah yang akan bawa hirit datang sama. Begitu sekali isteri nak mengajar tuan-tuan. Kita bawa isteri, takdir suami datang, isteri tak datang, semua uzur, tak apa, minta suami kita beri catatan, abang dengar ceramah nanti kat masjid, kat surau tu, catat sikit bang, nanti balik abang nanti ceramah kat saya balik. Nampak tak semangat belajar? Suami pun balik ke rumah lepas isyak pukul 9.30. Isteri pun duduk kat depan suami, bang tadi ustaz ceramah tadi apa ya bang, sebut kat saya sikit, nak dengar sikit lah. Saya tak nak pergi masjid, tak boleh, uzur. Suami pun kata, entahlah abang tidur tadi. Payah juga, abang lena tadi, letih sangat. Tuan-tuan, payah juga macam tu. Minta suami kita beri ingatan balik, tanya, dan kita pun cari ruang untuk dengar. Saya sebut tuan-tuan bukan apa, sebab Nabi kata macam tu, kena aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamisa fatahlik. Kata Nabi, kamu wahai umatku jadi orang alim, orang belajar, ataupun yang suka dengar, ataupun yang cintakan ilmu. Jangan jadi orang kelima. Dah alim tidak, belajar tidak, sayang tidak, cinta ilmu tidak. Orang kelima siapa tuan-tuan? Siapa kelima ni? Tuan-tuan masih bersama saya ke? Tunggu hingga rancangan selesai. Ya. Dah belajar tidak, alim tidak, sayang ilmu tidak, dengar tidak. Orang kelima siapa tuan-tuan? Jahil lah. Kalau dah jahil kata Nabi, kamu akan binasa. Bila jahil, hati mati, jiwa mati, perangai tak senonoh sebab jahil. Yang ini Islam tak nak ni tuan-tuan. Islam nak kita ni masing-masing ada kekuatan. Yang suka dengar, dengar. Bila ustaz ceramah walaupun dah pukul 10.45, dia kata alhamdulillah, kalau ustaz pukul 3 pagi aku dengar. Itu orang nak kita macam tu. Tak nak jenis orang ustaz ceramah baru sejam setengah, baru sejam, dia tengok muka ustaz bila nak berhenti. Yang kedua, muka jam dah 10.45. Yang ketiga, muka pintu kereta. Tuan-tuan tengok muka saya, muka jam sekarang ni, dua-dua saat. Tuan-tuan, ilmu je. Jadi saya doakan mudah-mudahan atas semangat kasihkan Nabi, dengan ilmu itulah kita akan bawa hidup kita ke arah yang Allah radai. Tuan-tuan dan puan-puan semua hadir pada malam ini, ceramah saya pada malam ini
Poin saya bawa daripada Kuala Lumpur 1, 2, 3, 4, 10 poin. Ada poin tuan-tuan 10 poin. Baru sentuh 3 poin. 7 lagi kita sambung 2018. Kalau umur saya panjang lah, saya bimbangnya umur pengungsi tak panjang. Itu dia. Saya ada lagi, pengungsi tak ada. Bukan mati, pindah kawasan. Terus ya, bergurau. Sebab saya pengungsi lena, tak lena ya? Okay. Tuan-tuan, yang 7 berbaki dikongsi oleh sahabat-sahabat yang lain, insyaAllah. Sebenarnya tuan-tuan, di penghujung saya sebut beginilah tuan-tuan, saya bukan orang terbaik di antara tuan-tuan. Nah, ini pentas ya. Ini bakal imam masjid ni rasa depan 20 tahun lagi tuan-tuan. Saya bukan orang terbaik, bukan tuan tidak ya. Saya bukan orang terbaik, tidak. Saya bukan orang paling cemerlang, paling hebat, tidak tuan-tuan. Tidak langsung. Saya macam tuan-tuan, kita berkongsi ilmu dan peringatan. Saya mengharapkan dengan doa tuan-tuan, ilmu saya diberkati, iman saya makin kuat, akhlak saya makin baik, dan saya doakan yang sama tuan-tuan. Mana kita yang kurang ilmu makin berilmu, yang dah baik makin elok, makin tepat hidup dalam agama, dan mana-mana yang kurang elok kita sama-sama mengingat nanti insya-Allah. Sebab kita sampai ketika nanti tuan-tuan sama saja kenal, sama-sama, tidak ada beza. Allah tidak akan panggil saya kerana saya penceramah orang kenal TV tak TV, bukan. Hari ini pengurusi boleh sebut ustaz televisyen, Tuan Nazir, tuan pengurusi sebut ustaz TV, Haryanto ke siapa saja, betul lah. Di padang masyarakat Allah tak kata Ustaz Ruslan TV berkali setahun, tak ada. Dia akan panggil saya, siapa Tuhan kamu, siapa Rasul kamu, apa agama kamu. Samalah soalan kepada kita, soalan yang sama saja tuan-tuan. Jadi maknanya siapapun kita, pada Allah kita bermunajat, pada Allah kita bermohon, pada Allah kita merintih. Dan mari tuan-tuan, kita hidup dalam suasana rapatkan saf kita dengan agama, rapatkan hubungan kita dengan Allah, penuhkan iman dalam dada kita masing-masing, tegur menegur ke arah kebaikan, cinta kasih pada Allah menebal, dan tidak ada dendam, dengki, permusuhan sama kita atas apa sebab sekalipun. Orang tu kaya lebih ke harta lebih, cukup dalam kita kata apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan dia kaya, Allah berkati. Aku sendiri pun kalau dapat rezeki, aku Allah berkati. Itulah semangat kita. Jangan sampai tahap orang lebih pada kita, kita demam tak kebah. Orang lebih pada kita, kita malam tak tidur. Jangan macam tu. Kita hidupkan suasana, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon daripadamu akhlak yang baik, iman yang baik, ilmu bermanfaat, hidayah berkepanjangan. Itu kita harapkan. Tuan-tuan dan puan-puan semua, jam sudah 10.50. Ceramah saya malam ni sejam 40 minit. Saya cadang 1.5. Saya dengan kuasa yang ada, saya batalkan. Saya pendekkan sampai sekarang saja. Doakan saya mudah-mudahan dalam keselamatan, dan saya doakan tuan-tuan semua dalam kerahmatan insya-Allah. Termasuk anak-anak kita ada pada malam ini, tahniahlah ya, hadir, tuan-tuan hadir pada malam insya-Allah. Makan tapai di kedai Cik Siti. Masalah sampai saya nak berhenti. Pengurusi jawab mesti. Orang putih, orang Melayu, terima kasih, thank you. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. Saya tuan-tuan, bersama saya satu tulisan ada di sebelah kiri saya ini, ada ipar saya, antara buku bertajuk Keluarga Muslim menurut Imam Hasan Al-Banna. Saya sebut di awal tadi, itulah nikmat keluarga Muslim. Jadi kita dalam hidup rumah tangga kita tuan-tuan, nak kena kita jana dengan keimanan. Zuriat kita zuriat abadi. Anak kita seorang, kedua, 10 orang pun, itulah hakikat hidup kita sebenarnya. Akhlak kita dilihat pada anak kita.
iman kita, anak kita. Sebab itulah tuan-tuan, anak kita, zuriat kita, dengan doanya, contohnya, maka dalam kitab ini ada panduan-panduan. Saya mengambil daripada pandangan Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Dia berjaya didik anak 6 orang, anak-anaknya berjaya hidup, dan dia pun seorang tokoh gerakan Islam yang terkemuka. Siapa yang berhajat boleh dapatkan di sana, bukan percuma tuan-tuan, percuma demam saya. Kemudian buku tak banyak, siapa yang beli dapat tanda tangan saya pada malam ni secara bayaran. Yang tak duit tak apa, ambil dulu buku tapi pinjam dengan tuan pengurusi masjid duit. Nah, itu cara dia. Termaaf cikgu hujung-hujung ni, insyaAllah. Itulah sekadar pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagi engkau segala kepujian. Allahumma lakal khairu, bagi engkau segala kebaikan. Allahumma lakal syukru, bagi engkau segala kesyukuran. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma jammilna bit taqwa wal istiqamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan taqwa dan al istiqamah. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk kami ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan kami syukur kepadamu siang malamnya kami, wa husna ibadatik, dan elok ibadat kami kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah kami. Innaka sami'ud du'a. Engkaulah Tuhan kami yang mendengari doa-doa rintihan munajat kami. Allahumma a'uzzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ya Allah, kepada umat Islam seluruhnya kemenangan di mana sahaja mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang baik dan bahagia, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang baik, tenang bahagia buat selama-lamanya, wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari percikan sambaran api neraka yang bernyala-nyala, yang kami tidak mampu menanggung beban-beban sakit dan payahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.